Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Umairah Afiqah binti Adnan, pelajar tahun 2 dari program Teknologi Kimia Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi dalam video refleksi ini saya ingin berkongsi pengalaman, ilmu yang telah saya pelajari dan juga bagaimana saya merancang untuk mengaplikasikan ilmu tersebut selepas saya tamat kursus pengurusan program berimpak. Jadi pertama sekali ialah sepanjang saya mengikuti kursus ini, saya telah melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti serta tugasan yang bersifat praktikal serta mencabar. Jadi antara pengalaman yang saya rasa bermakna ialah apabila kami diminta untuk merancang dan juga menyertai program yang bersifat berimpak. Jadi melalui proses ini saya belajar untuk bekerjasama, membahagikan tugas serta memastikan objektif program dicapai secara terancang dan juga berkesan. Pengalaman ini saya kira bukan sahaja membina keyakinan diri tetapi juga mengajar saya betapa pentingnya komunikasi, tanggungjawab dan juga kepimpinan dalam melaksanakan sesuatu program. Seterusnya ialah ilmu yang saya perolehi tentang mempelajari kursus ini ialah saya mempelajari tentang teras, iaitu TERAS UKM, iaitu nilai teras yang menjadi panduan dalam perancangan dan juga pelaksanaan program di universiti. Saya juga diberi pendedahan tentang prosedur kelulusan sesuatu program, cara menyediakan kertas kerja yang lengkap, membina jaringan kerjasama, menguruskan protokol serta membangunkan kemahiran komunikasi dan juga kerja berpasukan. Selain itu, saya juga turut belajar cara menyediakan pelaporan akhir projek serta menggunakan pendekatan inovatif dalam perancangan program berasaskan penilaian keperluan kumpulan sasaran. Jadi pemilihan aktiviti dalam program bukan sahaja dibuat secara sebarangan tetapi juga berdasarkan maklumat dan juga data daripada penilaian tersebut. Dan kami juga menjalankan semasa program, iaitu di mana kami diminta untuk menyertai dan juga menyertai program sebagai peserta dan juga menyertai program dan menjadi urus setia dalam program tersebut. Dan perkara ini sebenarnya memberikan impak yang sangat besar kepada saya kerana ilmu dan pengalaman ini telah memberikan nilai tambah yang saya kira amat besar kepada diri saya serta ianya dapat menyemai semangat pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya, ilmu yang saya peroleh daripada kursus ini sangat berguna kepada saya untuk masa hadapan. Contohnya, jika saya diberi peluang untuk menguruskan sesuatu program atau memegang jawatan dalam mana-mana organisasi, saya akan pastikan setiap perancangan dilakukan secara sistematik dengan mengambil kira keperluan kumpulan sasaran, keberkesanan program dan impaknya kepada komuniti serta masyarakat setempat. Dan saya juga akan mengaplikasikan prinsip teras UKM yang telah saya pelajari dalam apa jua bentuk aktiviti yang saya sertai agar ia selari dengan nilai universiti dan memberi manfaat yang menyeluruh. Dan pengalaman dalam simulasi program juga akan membantu saya lebih bersedia untuk mengurus program sebenar selepas saya bergraduasi nanti. Jadi kesimpulannya, kursus program pengurusan program berimpak ini telah memberi saya pengetahuan, kemahiran dan juga pengalaman yang saya kira sangat bermakna kepada diri saya kerana ia bukan sahaja membantu saya untuk menjadi lebih teratur dalam pengurusan tetapi juga lebih peka terhadap impak program kepada masyarakat. Dan saya amat menghargai segala ilmu dan tunjuk ajar yang diberikan oleh para pensyarah serta kerjasama daripada rakan-rakan sepanjang kursus ini. Jadi sekian sahaja video refleksi saya. Sekian, terima kasih.